Ini permainan mereka. Anda kena faham bahawa perang adalah duit. Tak ada perang, mereka tak ada duit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat? Saya percaya sekarang dah pukul 1 lebih. Saya harapkan supaya live malam ini hanyalah terdiri daripada orang-orang yang dewasa. Anak-anak kita yang bersekolah, yang remaja-remaja semua dah masuk tidur lah, sepatutnya lah. Sepatutnya anak-anak kita yang sekolah rendah, sekolah menengah, remaja-remaja dah masuk tidur. Jadi harapnya malam ni kita mungkin bercakap tentang topik yang serius yang saya jarang bercerita. Selalunya saya bercakap tentang topik yang santai, gelak-gelak, sembang-sembang, senyum-senyum. Tapi bila dah fikir panjang, saya tak boleh ni. Macam mana pun ada masanya kita kena saling ingat mengingati. Okay? Saya harap ni malam ni orang dewasa lah kot. Boleh? Waalaikumsalam. Khairul Ronaldo pula dah. Okay. So kita mula tadi pukul 1.18. Baru 1 minit. So relax lo. Kita bagi kawan-kawan kita dapat notification. Tap-tap screen dulu. Relax lo. Malam ni kita kena kaji lah. Kita kena kaji tentang apa dah berlaku dekat dunia ni. Ramai yang masih leka, ramai yang tak tahu, ramai yang tak pernah ambil tahu, kan? Nah, selama ni pun saya pun tak mau cakap macam ni, saya diam je, sedangkan benda tu yang saya memerhati setiap hari. Okay? Waalaikumsalam. Siapa nama ni? Sarjan. Ya hamba Allah, ya. Okay, boleh? Kita santai-santai. Topik apa malam ni? Malam ni kita buat topik, adakah perang dunia akan berlaku? Bila? Pasal perang dunia lah. Boleh? Saya tak pernah cakap bab ni. Semoga saya, terima kasih atas doa. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ngantuk nampaknya, biasalah tu. Pasal prepping sekali tuan, insyaAllah nanti saya selit-selitkan. Okay? Boleh ya? Waalaikumsalam. Minum kopi dulu. Minum. Kita tunggu kawan-kawan kita masuk. Saya lagi sekarang soalan-soalan bertindan-tindan ataupun berulang-ulang, kita pun malah nak ulang-ulang, betul tak? Dia selalunya kalau nak bagi sesuatu video tu reach kat orang, bila masing-masing tap-tap screen, kalau atas ni dia jadi cecah 100,000, dia akan masuk FYP Malaysia. Bila 10,000 like, dia akan masuk dalam follower saya saja. Kalau pergi pada 100,000 like, dia akan pergi pada FYP Malaysia. Maksud dia sampai masih terjaga, dia, walaupun dia tak follow, dia akan masuk dalam tu. Boleh nak? Beres? Kalau saya nak tanya tentang keris yang hulu macam orang tua tu, mana pergi keris tu? Hilang, gaib. Bagi balik pada tuan dia tu, saya punya bos tu. Saya punya tiket timbalan komander. Saya bagi kat dia, bagi balik pada dia, saya cakap tuan punya barang ni tak apa. Tak boleh pegang. Lepas tu, saya tanya sekali lagi bila dah lepas-lepas tu, kata dia pun tak tahu apa benda tu. Nasib dia. Ilmu peti survival tu. Sebelum luar, insyaAllah kejap lagi kita kongsikan. Okay, saudara bolehlah tap-tap screen dulu, relax kan, tenang-tenang, sediakan air, kopi. Saya harap sangat malam ni adalah geng-geng dewasa. Geng-geng dewasa yang nak dengar tentang kemungkinan peperangan yang akan berlaku. Okay? Saya jarang nak buka topik-topik ni. Selalunya topik pasal janda, pasal hutan, pasal askar, kan? Pasal tu, saya mengepek-epek, betul? Pasal ngorat. Tapi ada masa ni kita kena serius. Ada masanya kita kena serius. Ada masanya. Dan dah sampai dah masa dia sebenarnya. Okay?
Beres okay, sedia kopi, sedia teh. Kita tepat sekarang pukul apa? 1:23. Tepat 1:30 kita mula. Saya akan cuba ulas, cuba bagi pandangan saya dan pemerhatian saya selepas saya dah, sebenarnya benda ni saya dah kaji lama dah, perhati je. Saya lebih minat benda yang berada dekat luar negara. Ialah background saya bekas tentera. Tentera ni kami memang dilatih, diajar dan dididik supaya ambil tahu benda berlaku luar negara. Dalam negara ni kita dah ada polis, kata jabatan sana jabatan sini, kejadian macam Abang Belon ke apa ke itu itu banyak influencer lain yang boleh, kata orang, boleh petik Swiss, maksud dia boleh naikkan berita tu. Faham tak? Influencer ataupun dalam negara, saya tengok sekali lalu je macam tu. Sebab saya percaya, saya tahu banyak jabatan, banyak orang, banyak terlibat. Tapi perkara kat luar negara, keliling kita ni, itu saya sebagai bekas tentera memang minat. Saya ambil berat. Sebab apa yang berlaku dekat luar pagar negara kita ni, kan, dia akan impact pada kita. Okay? Dia akan impact pada kita. So apa yang berlaku dalam negara ni, kamu bergaduh ke, kamu itu ke, artis punya hal ke, itu banyak orang boleh naikkan berita tu. Right. Boleh naikkan, boleh viralkan, boleh itu memang tu normal. Sebab tu saya sebagai bekas tentera, saya tak risau. Dalam negara ni tak apa, jangan risau. Akan ada orang naikkan. Tapi apa yang berlaku dekat luar negara ni, tak ramai orang yang ada pengetahuan ataupun mengkaji atau melihat kan apa yang berlaku. Saya rasa dah sampai masa untuk ini bukan, kita bukan, malam ni bukan untuk menakut-nakutkan, tak, supaya kita clear dalam otak kita, begini kita faham. Sebab tu malam ni kita perlu orang yang dewasa. Harap waktu ni anak-anak kita dah tidur lah, anak-anak semua dah tidur lah sepatutnya. Biar orang berdewasa bercakap, kan? Saya harap, dan saya minta tak payahlah rekod live, jadi tak payah rekod pun. Siapa yang ada pada malam ni, Allah takdirkan kamu termasuk dalam live saya pada malam ni, kamu dapat benda pengetahuan, kan? Maka itu rezeki kamu. Okay? Beres? InsyaAllah ada rezeki. Kalau besok saya tidur kat pejabat, esok malam mungkin kita sambung lagi. Okay, beres Sekarang kau apa? 1:25. Tepat kau 1:30 lah kita mula. Beres Okey, kejap. Sementara nak tunggu 5 minit lagi, tengok komen lain-lain je. Kita layan komen-komen. Ada Telegram bagi tahu US dah hantar set saya. Okey, beres. Awak tak ada orang rekod. Tak ada, memang saya Malaysian influencer pun saya tak bagi dah. Saya anak cikgu kategori remaja purba. Tuan-tuan, selamat raya ya. Saya mantan anak buah. Anak buah saya ni 16 RMD, Harimau Pantai Timur. Ya. Waalaikumsalam, semoga sihat. Tuan kopi handsome ada jual tak? Ada. Saya kata kalau kena sengat ular, okey, bab hutan saya tak mau cakap malam ni. Malam ni kita topik serius saja. Okey. Topik serius saja, okey. Kita akan, saya lebih baik saya tulis dekat stiker. Topik kita adalah, dia kena bubuh stiker. Bentar, nak kena menaip dulu. Lagi 4 minit kita mulakan, ya. Okey. Macam tu. Sama dengan warna baju. Kalau perang nak lagi mana, counter drone, okey, kemudian. Beres. Okey, kejap lagi. Tuan tidur berapa jam sehari ya? 4 jam, 5 jam. Kadang-kadang telajak kat. Majoriti je 4 jam, 5 jam lah. Survival tips orang ya, betul. Okey. Ulas fatwa ulama sedunia, ya. Semalam dah ulas, tapi kita akan ni. Beres? Ya, malam ni memang serius. Malam ni saya tak mau cerita pasal hutan, pasal askar, pasal petua, pasal tu. Malam ni dah sampai masanya untuk kita
berbincang, ni bukan berbincang, ni bukannya syarahan, inilah berbincang tentang apa sedang berlaku kat luar, dan insya-Allah nanti kita bincang juga apa yang boleh kita buat sebagai rakyat biasa. Saya pun dah jadi rakyat biasa tau. Okey? Beres? Okay, lagi 2 minit. Tepat 1.5 kita mulakan. Beres? Sebab anda tengok dekat sinar harian pun dah keluar dah pasal adakah Perang Dunia Ketiga, dekat situ dah ada situ. Okey, malam ni kita bercakap pasal tu. Malam ni kita bercakap pasal ni saja. Setuju? Tak payah screen record. Boleh screen record, saya kata tak payah screen record lah. Sebaiknya anda ambil nota, ambil pen ataupun letak dekat nota mana-mana. InsyaAllah. Okay? Sebab saya malam ni saya nak kongsikan apa sedang berlaku supaya anda clear kat otak, walaupun kita ni, aku ni bawa Grab aja, aku ni bawa lori aja. Tak penting anda tu siapa. Sebab yang penting anda sedar, okey, ada sesuatu yang sedang berlaku, kan? Dan nampak ciri-ciri yang bakal berlaku. So kita dah ada persiapan untuk keluarga kita, untuk orang keliling kita, apa semua tu. Betul apa tuan cakap pasal drone tu? Saya dah cakap dah. Lagi 1 minit. Boleh? 1 minit. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, saudara dan saudari sekalian. Dah mula pun? 1.5 belum? Belum ni, 1 minit lagi. Tap screen lah. Yang lain tu tak payah komen. Tak apa, tap screen je. Tap screen. Terima kasih kalau yang komen pun, terima kasih. Kan? Tap screen je. Tap screen je. Okay? Tap screen. Tak sambil tu mendengar. Saya jarang bercakap bab ni. Sangat-sangat jarang bercakap. Okey, 1.5 seperti yang dijanjikan. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudari, dunia kita ni sedang kacau bilau. Pada tarikh hari ini adalah tarikh yang sangat-sangat hampir dengan peperangan besar. Kalau dulu selama 2 tahun kita mendengar, 2 tahun lebih kita mendengar tentang perang Rusia-Ukraine, sekarang ni tindakan-tindakan ketua-ketua negara atau kepala-kepala besar dekat dunia ni semua dah jadi gila. Okay? Semua dah jadi gila. Kenapa saya kena ulas benda ni malam ni? Sebab daripada segi ketenteraan, dia sama ciri-ciri dia seperti bermulanya Perang Dunia Kedua. Apa yang berlaku sekarang, sebiji, bahasa kampung, sebiji macam mana Perang Dunia Kedua start. Sama. Mereka bergaduh dulu pasal ekonomi, pasal tarif, kemudian tak puas hati, perang. Dia start ke situ. Perang Dunia Pertama bermula apabila pembunuhan satu raja lah, presiden ke Austria. Kemudian dia macam itulah. Banyak bahasa dia, sepupu lawan sepupu. Bahasa mudah dia. Okay. Ada 3 sepupu yang dibesarkan sama-sama, mereka berperang sama mereka. Sebenar-benarnya itulah Perang Dunia Pertama. Ringkasan. Perang Dunia Kedua, dia bergaduh pasal duit. Tengok ciri-ciri itu sama macam nak berlaku pada Perang Dunia Ketiga. Bila Perang Dunia Ketiga, ya kita bukan ahli nujum. Tapi ciri-ciri itu dah nampak. Dah nampak. Okey, jom kita ulas satu persatu. Adakah anda tahu bahawa Kesatuan Eropah sekarang bertarikh semalam sudah pun mengeluarkan arahan kepada semua sekali rakyat Eropah yang berjumlah berapa ratus juta tu untuk buat persiapan 3 hari. Persiapan apa? Simpan makanan, simpan air, torchlight lah apa semua tu. Anda boleh bayang tak? Yang masuk berita kat Malaysia hanya Jerman. Dia kata cikgu sekolah ajar dekat sekolah. Tapi dia tak cerita penuh.
Berita-berita ni anda boleh dapat daripada RT News, daripada Europe News, daripada penyelidik pertahanan. Okay? Pakar-pakar pertahanan, penyidik pertahanan yang merata dekat channel-channel YouTube ada, TikTok ada. Anda kena tengok orang-orang macam ni. Orang-orang yang buat review tentang keadaan semasa. Okay? Kita bukan tengok daripada tabloid, kita tak mau tengok daripada tabloid news ni. Kita kena tengok daripada pakar-pakar yang mana dalam bidang defense and strategic lah apa semua, yang bidang-bidang mereka ni. Mereka semua ni bukan orang suka berperang, tapi mereka tahu kesan perang, sebab itu mereka bercakap, sebab itu mereka buat video. Mereka tak suka perang. Okay. Itu yang berlaku dekat Europe. Dan dalam masa yang sama, kan, baru saja diluluskan, anda boleh bayang ini nama dia NATO dah langgar pantang. NATO dah cross red line. Sebelum ni tak cross lagi garis merah. Garis merah tu maksudnya apa? Amerika dah lulus untuk hantar senjata tembak jarak jauh, misil jarak jauh akan diletak di Ukraine ataupun di Poland. Mengamuklah Rusia. Rusia dah kata itu red line. Nampak tak? Ini kesannya macam ni. Okay? Dia boleh tembak 2,700 km. Ini yang diorang sengaja dah cross red line. Dan yang terbaru sekali, adalah NATO keluarkan kenyataan bahawa mereka akan menilai secara positif permohonan Ukraine untuk join NATO. Kita semua tahu kenapa perang tu berlaku, kerana Rusia kata jangan, kan? Dia tak setuju. Sebab nak menunjukkan NATO duduk depan pintu rumah dia je. Tapi sengaja tau. Sengaja, kau tahu tak? Negara-negara Perancis dah umumkan kepada rakyat dia buat persiapan untuk perang 3 hari sekurang-kurangnya. Perancis tu, kan? Jerman, anda pun dah tengok dah kat berita. EU sendiri, keseluruhan Eropah, anda begitu. Itu bab sana saja. Kita pergi kepada Timur Tengah. Anda pun tahu sensitifnya biru putih dengan kita punya tu dekat Palestin. Anda pun sedar kan, hari ini, kemarin lah, perjumpaan di antara bos biru putih dengan bos Trump ni, jumpa sama-sama, dan selamba je dia kata dia nak ambil Gaza tu macam benda tu boleh dijual beli. Ini satu tindakan yang sangat melampau lah. Ya, lepas tu anda pun dah dengar bahawa apa yang Kesatuan Ulama Sedunia dah keluarkan fatwa apa semua macam ni. Itu semua dah dengar. Ya, betul. Satu dunia mendengar. Bukannya kita saja. Satu dunia mendengar. Tambah dengan itu, Iran. Dekat Diego Garcia sekarang, 1/3, okay. Amerika ni, dia punya pesawat pengebom dia, yang B-52 apa semua tu, tak banyak dia ada. Tapi 1/3 dah ada kat situ, bersama logistik dia. Pengebom jarak jauh, stealth tu. Dan Amerika ni kan dia besar dengan tentera laut dia. 1/4 keseluruhan tentera laut Amerika sedang berada di kawasan Arab. Maksud dia di itu sudah sampai. Cuba fikir je. Tak ada siapa kat dunia ni nak gerakkan 1/4 tentera dia punya navy dia bersama dengan air force dia yang power
duduk tempat yang melibatkan kos, melibatkan duit, melibatkan itu tanpa duduk saya saja. Datang melancong ke? No. No. Anda kena faham apabila saya sebut tentera laut Amerika, kita bukan fikir tentera laut kita kecil. Okay? Kita tak besar mana. Anda tengok dekat pameran, itulah dia. Bila sebut tentera laut, dia punya tentera laut tu siap dalam tu dengan marine, siap dengan tu dengan aircraft carrier, siap dengan air force dia sendiri. Maksudnya dia ada aircraft kan, dia ada jet pejuang dia sendiri, dia ada infanteri dia sendiri, dia ada artillery dia sendiri, dia ada dia punya kapal selam dia sendiri, dia ada nuklear dia sendiri. Itu maksud Navy dia. Kita kecil, kita tak pernah nampak. Tapi kalau saya sebutkan 1/4 dah sampai kat sana. Boleh bayang tak? Dia kapal dia ada 292 biji kapal. Minta maaf kalau saya salah. Kan? 1/4 dah ada kat sana. Dia punya tentera laut. Itu dekat bahagian itu saja. Okey, lepas tu pakatan. Buat pengetahuan saudara-saudari, selain daripada orang duk perang pasal ekonomi tarif semua ni, ini semua akan jadi asbab je. China sudah bagi amaran kepada NATO, kan, sesiapa saja yang kacau Rusia, China akan masuk. Adakah orang akan kacau Rusia? Kita baru cakap tadi, confirm dia orang akan kacau. Iran, siapa saja yang kacau Iran, Rusia akan masuk. Bila tengok situasi ni jadi pelik tu, dia sebiji macam Perang Dunia Kedua dulu. Dia sama macam Perang Dunia Kedua dulu. Okey, orang akan kata ni tak. Anda kena faham. Apa yang berlaku kat dalam Amerika sekarang? Dalam masa 3 hari, hari ini masuk hari keempat, mereka sudah kehilangan saham mereka, dia punya ekonomi, saham dia, hilang 11 trilion. Trilion. Jatuh. Kenapa mereka nak sangat perang? Ingat, faham betul kenapa orang nak berperang? Kenapa orang-orang besar, macam Trump semua ni nak perang? Yang pertama, dia kekal berkuasa. Yang kedua, bila perang, dia boleh keluarkan duit, dia boleh print duit untuk perang. Semuanya pasal ni tau. Lepas tu dia boleh bagi tahu, dia akan buat keluarkan war bond, bond perang. Bond perang ni rakyat boleh beli. Macam kita punya ASB lah kononnya macam tu. Lepas tu dia boleh naikkan harga emas, dia boleh naik. Ini permainan mereka. Anda kena faham bahawa perang adalah duit. Tak ada perang, mereka tak ada duit. Tak ada perang, kontrak tak berjalan. Tak ada perang, duit takkan dikeluarkan. Inilah permainan mereka. Okay? Macam dekat Ukraine. Ukraine apa yang berlaku? Sampai habis rakyat dia, tentera dia sampai habis kena hentam, meninggal semua, sampai terpaksa ambil orang yang tepi jalan, dari sini kau badan sihat lagi, kau pakai baju askar, kau masuk ke depan. Sampai tahap tu. Sampai Ukraine kena bagi, okey, kami NATO nak tolong boleh, tapi kau punya REE tu bagi kat kami. Kau punya rare earth element tu, yang apa benda yang ada kat atas bumi tu, semua tu yang bawah tanah tu, kami punya. Harga dia sekian-sekian. Setuju? Mana ambil apa kau nak. Itulah bahasa-bahasa dunia sekarang ni. Sebab itu, saya ada sedikit kerisauan sebagai orang awam, yang sekarang saya jadi orang awam lah. Mengikut keadaan dunia ni, yalah tak ada, dia akan jadi perang dunia ketiga. Dia cuma tunggu satu orang gila untuk tekan Swiss. Seorang Okey, itu kita bercakap tadi tu pasal Europe, dan kita baru cakap tentang Iran. Situasi Iran, situasi kat Palestin. Okey? Panas ni, panas. Anda tahu tak sekarang ni Mesir sudah hantar tentera dia rapat dengan sempadan. Sempadan dengan... Tahu tak?
satu kejadian-kejadian yang sedang berlaku sekarang. Iran pula ada banyak proksi. Orang dia dalam Iraq pun ramai. Orang dia kat Syria pun ada. Dia bukan negara yang kecil. Dia bukan cincai-cincai. Dia tak cincai. Mereka ni nak main perang, mereka tak peduli berapa orang mati pun. Mati lah. Yang penting harga naik, keluar duit dapat balik, macam tu. Perang dunia pertama, siapa yang kaya? Perang dunia pertama, siapakah jadi orang yang paling kaya di dunia? Dia bermula pada huruf R. Dia mula dengan huruf R. Bukan. Tahu pun. Ross. Itu fakta dunia. Semua orang tahu. Dia mesti pasal duit. Dia jahanamkan sesuatu benda, akan ada orang yang ambil kesempatan, lepas benda tu aman, dialah orang paling meletup. Sama juga perang dunia kedua, apa berlaku? Habis emas-emas yang dia ada kat Jerman, ada kat Poland, ada kat itu, ada kat dia, bertergabur habis emas-emas. Barang-barang antik, barang mahal-mahal lah. Dia orang akan ambil benda macam tu. Faham tak? Okay. Sebelah Asia. Tanpa disangka-sangka, Jepun, Korea Selatan dengan China. Anda boleh bayang tak? Ada 3 negara, satu ni pahaman lain, satu pahaman lain, tapi boleh bergabung untuk menentang dan bersedia berhadap dengan permainan ekonomi Amerika. Pelik. Okay? Okay. Dalam masa 2 tahun, apa yang berlaku dekat Filipina adalah pembesaran base tentera Amerika yang dibuat khas untuk China. Boleh bayang tak? Korang boleh bayang tak? Dia orang dah standby 2-3 tahun lepas semata-mata untuk tu. China pula menunggu masa je. Tercetusnya, dia makan Taiwan. Dia akan makan Taiwan. Confirm dia akan makan Taiwan. Sebab Taiwan tu depan rumah dia. Dia akan makan Taiwan siap. Confirm. Anda tahu tak bahawa Perdana Menteri Singapura semalam kot. Malam. Ya, bercakap bahawa kepada rakyat dia untuk bersedia menghadapi peperangan dan juga bersedia menghadapi tekanan dalam situasi terkini. Anda tahu tak? Sebelah kita je jiran. Sebelah kan? Lepas ni anda cari video tu. Semalam kan? Anda tahu. Itu orang paling baik tu. Itu kena kata orang anak emas Amerika pun. Dia pun stres dengan Amerika. Korang boleh bayang tak benda ni berlaku? Sebab tu kita kena ingatkan. Kita ni masih leka. Masalah dengan kita ni, rakyat kita, termasuk diri saya, kita ni manja. Saya percaya kalau berlaku apa-apa, kalau kata okey, kawasan ni semua tolong clearkan kawasan ni, kita kena berpindah jadi pelarian sekejap. Waktu tu otak kita, tak apa, nanti kerajaan sediakan kemah, sediakan air mineral, sediakan air ada dalam polisterin. Kita sentiasa mengharap orang lain untuk menguruskan pada hidup kita. Beras orang suapkan kat nasi, itu kita. Itu kita. Kita bukan negara pembina. Rakyat kita bukan negara pembina. Saya bagi contoh. Kan?
siapa kat dalam ni ramai-ramai yang tahu nak buat rumah kongsi macam mana? Orang Indonesia, kamu ambil mana-mana kat ladang sawit tu, suruh dia buat rumah kongsi, sekejap tak sampai berapa jam siap buat rumah kongsi. Rakyat kita susah lah. Tak ramai yang tahu tu. Susah sangat nak jumpa orang, okey, kau pergi Pacak buat rumah kongsi, buat kemah pun pening. Jadi ini jadi masalah pada kita lah. Sebab tu kita, bila kita bercakap benda macam ni, ramai orang kan alah macam tu. Sesuatu benda dia takkan percaya sampai benda tu dah depan pintu rumah dia. Waktu tu alamak, alamak lah kau. Nasib kau lah. Tu berlaku dekat Asia. Okey, Afrika. Sebab dia perang dunia ni akan melibatkan satu dunia, Afrika. Saudara-saudari, saya dah perhati Afrika ni kan, dah beberapa bulan tau. Saya dapati negara-negara Afrika banyak tak puas hati dengan Perancis. Sebab Perancis makan diorang punya hasil bumi dengan harga yang murah, cincai, berlian lah apa semua tu. Dan mereka dah mula bangun. Tapi mereka tak akan menentang lagi. Gerak hati saya, kepercayaan saya, dan saya tengok jugalah apa orang-orang yang pandai-pandai ni bercakap. Kita tak pandai, kita dengar. Diorang ni tunggu masa je. Kalau perang dunia ketiga berlaku, puak-puak ni akan bergaduh dengan Perancis. Dia akan bergaduh dengan Perancis. Puak-puak ni. Maksud dia orang yang masih koloni ni akan naik. Koloni-koloni yang masih bawah jajahan ni, mereka akan naik. So kalau benda tu berlaku, katakanlah mana-mana je trigger, pecik tu, ada orang pecik je satu, minyak dah bersepah ni, dah bersepah, dah minyak sana, petrol ada, minyak ada, tunggu orang pecik je. Adalah siapa-siapa yang tak berapa nak bijak tu dia pecik. Tak kisahlah dia pecik dekat kawasan Europe ke, dia pecik kat kawasan kawasan Arab ni ke, Iran ke apa, atau dia pecik dekat kawasan Asia ni ke, dia pecik je, semua akan bergerak. Semua yang kita sebut tadi akan ambil kesempatan. Bank tak ada, ni tak ada, semua tu. Waktu tu. Dulu, kita punya atuk nenek kita, tak ada siapa sangka bahawa akan sampai benda tu kat kita. Orang duk cerita perang dunia kedua tu, dekat Europe apa semua. Tak ada siapa terfikir bahawa tiba-tiba ada orang landing, duduk sampai kat Kota Baru dalam masa beberapa hari saja, habis menanjung sampai tu. Tak ada siapa terfikir. Tak ada siapa nak, Pasal kita nak kena fikir benda yang duduk jauh, nun dekat negara sana, dekat Itali lah apa semua tu, tiba-tiba apa kena mengenai kita kat sini. Itulah yang berlaku pada kita sekarang. Kita anggap tak apa, benda berlaku kat Iran jauh, benda berlaku kat Ukraine jauh, benda berlaku kat Taiwan, China jauh. Sekarang dengan globalisasi ni, setiap benda yang berlaku kan, semua akan impact, semua akan dapat semua sikit, dan banyak negara atau orang akan ambil kesempatan waktu tu. Orang tu maksud dia, negara-negara akan ambil kesempatan. Waktu ni lah aku nak hentam negara ni. Waktu tu. So harapnya kita sebagai orang dewasa, kita tak perlu takut. Kalau benda ni nak berlaku dah, macam mana takdir Allah Ta'ala lahirkan kita pada zaman ini, kita kena hadapi. Kan? Cuma kita, kata orang, jangan terlalu leka, dan kita kena tahu apa yang berlaku kat keliling kita. Tentang persediaan tu, masa semua orang dah bijak pandai dah. Kan? Bijak pandai dah. Dah boleh nampak, okey. Na'udzubillah min zalik, kalau kejadian-kejadian macam ni ada di-trigger oleh mana-mana bahagian, we have to do it. Kita ni kena jagalah keluarga kita, apa semua ni kan. Benda asas, makanan, tempat tinggal, kan, pakaian. Tambah satu lagi, keselamatan. So, tapi 3 ni memang asas. Kan? Kita kena sediakan lah. Okay?
Okey, boleh dah. So kadang-kadang benda-benda ni saya jarang cakap benda macam ni. Benda ni kita kena, sebab benda ni dah sampai ke muncak. Ciri-ciri itu sama macam mana Perang Dunia Kedua. Sebelum Perang Dunia Kedua tercetus, sebiji ciri-ciri dia. Dia ada grouping, dia ada skirmish situ, dia ada skirmish sini, dia ada regional punya sini, dia ada apa tu, ketik. Dia jadi. Tapi kita bukannya ahli nujum, kita berdoa pada Allah, ya Allah Tuhanku, kan, bantulah kami, kan, tolonglah kami, jauhilah kami daripada benda-benda macam ni. Tapi kalau Allah takdirkan itulah perjalanan hidup kita, kita kena buat. Ikut kajian, cari kajian ni lah. Okay, ikut kajian, nanti anda boleh Google pun. Sifat manusia akan berperang secara besar-besaran, rotation dia 80 tahun. Setiap 80 tahun dia akan pusing. Setiap 80 tahun, sifat manusia ni, kita ni mungkin kita ni baik, orang lain tak tentu baik lagi. Sifat manusia, dia akan berperang besar-besaran setiap 80 tahun. Benda ni dikaji daripada zaman dulu sekali, zaman Viking tu sampai Napoleon ke apa ke macam ni, Genghis Khan ke apa, dia dong kaji, kan, mereka tengok timeline dia setiap 80 tahun akan berlaku besar punya 80 tahun. Okay, walaupun tak ada apa-apa masalah pun sebenarnya, tapi sengaja orang akan cipta. Dia akan jadi macam ni. Dalam 80 tahun tu dia pecah pada 4 generasi. Dia pecah pada 4 generasi. 20 tahun, 20 tahun, 20 tahun, 20 tahun. Selepas satu-satu perang ataupun satu-satu kejadian besar yang berlaku, kan? Dia peperangan lah zaman dulu ni, orang ni kerja perang ya. Generasi yang kena tempias kesan daripada perang ni ialah ni, yang 20 tahun pertama ni. Okay? Dia akan sengsara, dia akan mula nak ni survive lah apa semua, baru nak membina balik. Masuk yang 20 tahun kedua, generasi ni pula, kan? Generasi ni pula, dia ni akan naikkan, pulihkan betul-betul, ambil pengajaran apa yang dia punya bapak lah. Bahasa dia, bapak dia dah lalui. Dia akan ambil. Dia akan masih ingat lagi kejadian-kejadian, dia akan kenang, dia akan ini. Masuk generasi yang ini, dia akan jadi moden. Dia akan jadi selesa. Dan selesa ni, dia akan mula lupa apa yang pernah generasi yang ini kena. Dia mula lupa, mula macam ni, mula move on lah kata orang. Bahasa mudah, mula move on. Ini kajian ni panjang, saya ringkaskan je. Okay? Dan masuk generasi yang ini, dia akan mula share pasal. Dia akan mula share pasal. Itu, saya baca kajian tu memang sangat-sangat menarik. Sebab dia akan keluar, okay, war this. Lah. Benda ni setiap region berlaku macam tu. Region yang ada kat Afrika ke, dekat Europe ke, dekat itu ke, kat Asia ke, kat ini, dalam dinasti ni ke apa, dia berpusing. Dia bukan 80 tahun tepat, dia plus minus lah. Plus minus. Bukan setiap 80 tahun, mesti tak. Dia plus minus, tambah tolak lah. Tambah tolak 5 tahun, 10 tahun. Dia macam tu. Tapi dalam grup yang sama. Dalam kata orang, batch yang sama, lebih kurang. Dia 4 generasi. Dia pusing. Okay, cuba sekarang ni anda fikir, ini sekadar fikir. Kan? Logik tak apa, teori dan juga kajian yang mereka buat ni. Okay? Sekarang tahun 2025. Tolak 1945. Dia just fikir. Kita kali nujum, kita just fikir. Kajian yang orang dah buat, anda kira. 2025, tolak 1945. Okay? So memang, kalau kita tengok generasi yang keempat, generasi keempat ni, memang suka cari pasal, ataupun leka dengan benda-benda macam ni, kan? Dia benda macam tu. Generasi yang ini, memang kita boleh nampak kejadian dalam negara kita atau keliling kita pun lebih kurang sama je. Lebih kurang sama. Lebih kurang sama. Kalau anda tengok betul-betul, kan, perang Arab Israel tahun bila? 1947 tak silap saya. Betul tak?
Perang Arab Israel 1947. Correct me if I'm wrong. Anda tambah lebih kurang 80 tahun. 1947 tu apa nama tu? Nakba eh? 48 eh? Nombor 48. Okey. Anda tambah plus minus 70-80 tahun. Berapa dah? Jadi balik tak? So ini benda-benda yang kita buka minda kan? Kalau Allah takdirkan kita hadap kan, buat macam mana? Macam atuk nenek kita pun tak ada siapa atuk nenek kita terfikir aku lahir-lahir ni aku terpaksa hadap perang. Dah takdir Allah jadikan dia mereka terpaksa hadap atuk nenek kita dulu. So kalau giliran kita lah kena hadap masing-masing lah. Betul? Tak ada, kalau ikutkan memanglah kita nak lahir kat dunia ni buka-buka mata aman, senyum, dapat susu, dapat ini, pergi sekolah aman damai, balik sekolah itu morat apalah semua, main game tenang je sampai meninggal dunia atas katil. Kan? Kalau ikut semua orang berniat macam tu, semua orang mengharap macam tu. Betul lah. Tak ada siapa kat dunia ni yang mengharap, alamak kenapa aku lahir zaman ni. Macam mana dah kita dipilih untuk duduk zaman ni, kita duduklah zaman ni, kita hadap lah. Betul lah, normal lah tu. Setuju nak? Banyak pula malam ni noti jom ini geng-geng apa ni, apa orang panggil ni, VC bunyi hari ni semua biasalah, dia jenuh tekan block account puak-puak ni. Ini semua geng-geng apa orang panggil ni, tu memang banyak. Ya, dunia tempat ujian. Jangan betul lah. Memanglah scammer. Tu scammer. Scammer ni dia akan masuk dekat mana-mana social media yang ada view, dia akan tu. Tu normal lah. Mana-mana pun. Apa persiapan rakyat Malaysia tuan? Allahuakbar. Saya nak bercakap pasal persiapan ni. Kita pergi pada persiapan diri dululah, boleh tak? Persiapan diri. Sekurang-kurangnya lah. Macam mana yang EU sedang buat sekarang, yang anda baca berita Jerman lah, tadi pun saya dah cakap pasal Perancis lah, Switzerland diorang dah standby dah lama dah. Switzerland, Poland, Norway, diorang dah standby lebih lama. Okay? Secara ringkasnya, makanan, pakaian, tempat tinggal. Okay? Makanan, pakaian, tempat tinggal. Bab keselamatan tu kena tambahan lah. Tempat tinggal tu sebagai contoh. Ni sebagai contoh. Kita ambil masalah banjir. Okay? Masalah banjir. Kita ni diuji dengan benda-benda macam tu kan. Banjir. So apa persiapan kita untuk banjir? Mestilah kamu ada bag dalam tu ada ration, ada torchlight, ada ini. Mestilah ada kemah. Kalau saya bercakap pasal kemah ni, kat rumah tu ada ke kemah untuk satu keluarga? Kemah bukan ni kemah santan. Kemah macam camping tu. Kan? Ada ke tidak? Kalau kena bergerak ke, kena itu. Ini benda-benda asas. Sama macam banjir. Sama macam suasana banjir, suasana lebih kurang. Kerana? Ada makanan, ada tempat tinggal dia, kemah tu tempat tinggal lah. Tapi ingat kalau berlaku benda-benda buruk seperti perang apa semua tu, tak adanya orang nak sediakan kamu, mes sini duduk dalam dewan ni, lepas tu letak semua, tak adanya bang. Kan? Tak cukup. Fikirlah sikit, rakyat kita berapa juta. Kan? Kalau banjir tu boleh lagi lah, itu sikit je orangnya. Ini kalau sekali melibatkan juta-juta orang ni, mana nak datang ni kemah semua cantik-cantik duduk dalam dewan tu, tak adanya. Okay? Ada lagi noti jom, kena blok juga. Banyak noti jom ni, di malam-malam ni macam ni. Biasa ni. Korang jangan layan yang itu fake account. Fake account ni mana-mana, semua orang ada. Dekat mana-mana live pun anda akan jumpa. Okay? Kita tak ada buat bunker ke tuan? Bunker ni macam
kos lah kot. China nak serang Malaysia ke tuan? Kita bukan ahli nujum yang boleh nampak ke depan. Kita pun tak tahu siapa yang akan ambil kesempatan ketika kita sedang susah. Dah faham tak? Katakanlah terjadinya perang dunia. Anda akan tengok tiba-tiba kita yang mana kita anggap kawan, tiba-tiba yang tu nak makan kita. Kita tak tahu. Okey? Dan kita pun tak tahu perangai kita punya pemimpin sendiri. Kita pun tak tahu. Okey? Sama macam perang dunia kedua, tak ada siapa sangka sebelum tu sikitnya baik ke Jepun dengan kita. Jepun siap datang buat bisnes, buat berniaga lagi. Buat berniaga kat dalam tanah Melayu ni dulu orang Jepun datang buat berniaga, buat ini, rupanya tu geng yang perisik. Oh, tahu-tahu kau serang aku, kau pancung aku. Kita tak tahu. Okey? Kita tak tahu. Faham tak? Geng politik ni saya tak suka. Jangan kutuk-kutuk orang. Ya banyak ni ada ke komen. Ya benda dah jadi. Nazi serang Soviet, betul? Jerman Nazi dengan Soviet geng paling rapat. Cium mulut. Tiba-tiba dia pusing balik dan hentam ni. Tahu kan kisah tu? Tahu kan kejadian tu? Okay? So kita tak tahu. Inilah dia masalah. Kalau daripada segi community ni kita kena duduk dalam satu, saya bagi contoh lah, ini contoh yang paling mudah. Duduk taman perumahan, ramai orang dalam ni duduk dalam taman perumahan. Waktu macam ni sepatutnya AJK taman perumahan kan, ataupun kata orang ketua blok ke ketua kawasan dah tahu sumber-sumber manusia, dipanggil human resource yang ada kat keliling tu. Sebagai contoh, siapa kat sini tukang kayu dekat taman perumahan ni? Oh, dia ni tukang kayu. Dia ni tukang besi. Dia boleh buat besi. Yang ni kemahiran dia apa? Yang ni boleh buat tenaga kerja. Yang ni boleh buat. Dia dah ada database macam tu. Okay? Yang ni dia pandai cucuk tanam. Dia dah ada database macam tu. Sebab apa-apa yang berlaku, kamu nak bergerak keluar daripada rumah, susah. Apa yang boleh buat, kamu kena buat macam mana atuk nenek kita dulu buat, macam mana tu, dia panggil home guard lah. Kita kena jaga komuniti kita yang kecil-kecil ni taman perumahan ni ada satu grup, taman perumahan ni satu grup, kamu bercucuk tanam lah dalam ni, kamu bercucuk tanam ni. Tapi sebelum nak sampai ke tahap tu, kamu dah ada senarai. Oh, dia ni bekas askar, bekas polis, okey, dia boleh buat macam ni. Dia kena ada. Sebab sekarang ni kita selalu ambil kesempatan. Sebagai contoh, kita duduk taman perumahan, kita tak fikir dah pasal keselamatan. Tak apa, orang Nepal ada jaga kita punya ni. Kita bayar security guard Nepal. Tak apa, benda macam ni. Kita selalu ambil advantage di atas benda-benda macam tu. Kita terlalu, bahasa mudah je, lenience. Terlalu santai. Tak apa. Bukan nak kata, saya sendiri pun ada kelemahan tu. Ramai dalam ni berserasa, kalau kita kenal ke jiran kita yang 3-4 biji rumah selang pada kita. Ini masalah kita. Okay? Sekurang-kurangnya kalau sekarang ni, kita tahu keadaan dunia macam ni, keadaan keliling kita macam ni, keadaan keliling, maksudnya keliling luar-luar negara kita ni, kawasan-kawasan dekat-dekat kita ni, sedang berlaku macam ni, kita ni ambil langkah proaktif. Proaktif macam mana? Apa yang kita boleh buat? Kita bukannya anggota tentera, betul? Kan? Okay? So, komuniti kita ada. Kena dah start ada dah. Oh, dia ni rumah dia ni banyak pisang. Rumah dia ni dia boleh buat ini. Kalau bawang, ni kawasan ni. Contoh, benda-benda macam tu. Yang ringkas. Yang bermuafakat. Itulah dia. Waktu ni lah benda boleh tengok,
oh itu apek ya itu apek dengan nyonya tu, dia punya rumah tu kan, dia ada anjing, anjing dia rupanya boleh ni lah, boleh kesan orang, dia boleh jadi guard dog. Apa saja advantage yang boleh ada dalam komuniti tu, membawa kelebihan ke komuniti tu. Contoh, kalau komuniti tu terpaksa duduk serentak, terpaksa buat orang defend, pertahanan keliling, kita ada tukang kayu dalam tu, kita ada tukang besi yang boleh buat halangan-halangan semula jadi atau halangan-halangan buatan manusia ni. Ini contoh-contoh yang ringkas. Okay? Contoh-contoh yang ringkas. Kerana bagus tak start hantar anak belajar silat? Sebenarnya dah terlambat, tapi better late than never, betul? Orang kata better late daripada than never. Apa yang ada, apa sempat belajar lah. Mana tahu belajar itu ke belajar ini ke itu, apa-apa je lah. Anda tengok kalau Perdana Menteri Singapura keluarkan kenyataan macam tu kepada rakyat dia, itu sebelah kita tau. Orang dah dengar belum benda tu? Cuba dengar. Tak kamu pelik ke? Dia tu lembut je orang dia, tapi dia cakap, dia diingat kepada rakyat dia bahawa apa yang sedang berlaku sekarang dan apa persediaan yang perlu dibuat sekarang. Sebelah je. Sedangkan dia tu Perdana Menteri yang lembut, relax je dia. Dan dia jangan bercakap. Nanti korang cari lah. Lepas live ni cari. Macam tadi pun kita dah bentangkan, okey, ini. Sebab tu kita jangan ambil peduli orang-orang nak melagakan Malaysia dengan Indonesia. Jangan peduli benda-benda macam tu. Itu semua hanyalah taktik untuk divide and conquer. Pecah dan perintah. Sebiji macam mana dulu terpecahnya tanah Melayu dengan Indonesia, terpecah sama je. Jangan peduli kan. Silap-silap, minta maaf lah, saya punya pandangan je. Silap-silap orang yang akan membantu kita kan, tanah air kita, ialah jiran kita yang korang duk kutuk Konoha lah, itulah, inilah, itulah. Itulah orang yang akan datang tolong korang. Sebab apa? Budaya sama, makanan sama, keturunan pun banyak, engkau kat aku kat engkau. Dia sebenarnya skirmish, adik-beradik, abang dengan adik, duk kau kutuk aku kutuk engkau, itu je. Jangan termasuk terlalu dalam benda tu. Orang yang paling rapat seagama dengan kamu, sebangsa dengan kamu, makanan sama dengan kamu, kan? Pakaian sama dengan kamu, bahasa sama dengan kamu, jiran kamu yang paling besar. Kiblat pun sama, semua sama. Kan? Tapi orang kita duk kutuk sana, dia pun duk kutuk ke kita. Kutuk-kutuk ni jangan duk layan. Ini ada geng, ada orang yang sengaja nak tanamkan kebencian di antara orang Malaysia dengan orang Indonesia. Sebab mereka tahu kalau bergabung dua-dua ni besar. Kalau bergabung sekali dengan selatan Thailand, Patani punya Melayu Islam kat situ dengan benda besar ni. Nusantara ni dia jadi besar. Bukan dari segi agama saja, dari segi bangsa, daripada itu, daripada ini, keturunan semua. Semua dia beradik dia kat situ. Orang nak buat divide and conquer. Dia nak pecah. Faham tak? Mereka akan cuba pecah sebab banyak ni. Lebih-lebih masa-masa kritikal ni lagi. Kamu akan tengok lepas ni banyak video-video tak apa-apa. Tiba-tiba macam Malaysia dengan Indonesia ni berjebur. Itu semua tu permainan-permainan tu. Jangan terbenam dengan permainan-permainan tu. Jangan terikut-ikut dengan permainan-permainan tu. Sama macam kita. Kan? Kalau berlaku macam baru ni, berlaku kat Aceh ke mana ke apa, berlaku kat itu ke, kita juga, memang kita akan beri tolong. Adik-beradik kot. Kan? Okay? Apa nama satu buku tu terkenal tu dekat dalam salah satu strategi perang di Henry Kissinger ke menata apalah, 1971 dia keluarkan buku tu ialah taktik yang sama yang sampai sekarang mereka buat. Dia kata dia ada 3 strategi. Strategi yang pertama,
adalah pecahkan Arab, jangan bagi Arab naik ataupun bergabung. Yang kedua, kan, senyapkan orang Asia, lebih-lebih lagi negara-negara Islam yang ada kat Asia. Yang ketiga, pasal NATO dengan Warsaw. 3. Sampai sekarang dia buat. Dia ada buku, siap ada buku. Bukan benda tu bukan rahsia. Siap ada buku lagi. Macam mana cara nak mengawal dunia oleh Amerika nak mengawal dunia. Dia dah pecah dah. Sebab mereka tak nak bagaimana Empire Khalifah Islam yang menguasai dunia selama 1300 tahun ni timbul semula. Itu je. Mereka tak nak Empire Islam timbul semula. Empire Islam yang sudah 1300 tahun. Lepas tu tamatnya dekat jatuhnya Empire Turki Osmaniyah tu kan. Mereka tak nak. Sebab tu mereka buat kajian, mereka siap buat buku, buat doktrin lagi macam mana nak supaya benda ni mereka takkan timbul lagi dah. Buku Henry Kissinger kan? Dah. Nanti korang cari maklumat ni. Saya malam ni saya banyak bagi tu, saya tak mau nak terang banyak-banyak, saya bukannya pakar apa semua. Saya cerita macam ni, kamu lepas tu saya take note, lepas tu tengok betul tak apa yang Tuan Fitri cakap ni. Sebab saya jarang bercakap benda-benda macam ni. Sangat jarang. Saya selalu cakap pasal santai-santai, relax macam tu. Tapi malam ni saya rasa dah ada benda serius yang kita kena cakap. Ya? Ada benda serius yang kita kena bercakap. Ya? Selalu bercakap lah bab hutan, bab itu, bab ini. Orang tanya pasal askar, pasal mengorat awet. Itu selalu kita sembang bab-babnya tu. Tapi not this time. Tidak. Besok tarikh 8 hari bulan. 8 hari bulan adalah tarikh terakhir di mana takrif tertinggi Amerika bagi kepada China untuk buat keputusan. 8 hari bulan. Besok pagi ni, dah sekarang lah. Kita dah masuk 8, mereka belum masuk lagi. Okay. Dan sampai China dah bagi respon dah, dia tak peduli. Maksud dia, China akan terima takrif 104%. Automatik itu menunjukkan bahawa putusnya hubungan perdagangan di antara mereka. Boleh bayang tak? Diorang ni main dunia ni macam budak-budak lah. Kan? Alah, kau buat kat aku aku pukul kau balik diorang ni buat macam tu, korang tahu tak? Aku bagi tahu ayah aku buat sebiji macam budak-budak. Diorang buat macam tu. Cari maklumat ni 104%. Okay? Automatik putus hubungan perdagangan. China pun baru keluar beberapa jam yang lepas, kan? Dia punya menteri perdagangan dia cakap, no, kami takkan layan. Tak nak bincang. Direct. Ini 9 bulan. 9 bulan. Maksudnya diorang akan kita keluar. Satu dunia pasaran saham merah. Malaysia pun merah. Pasaran saham dah beberapa hari ini merah aja. Orang akan marah bila duit di mereka hilang. Betul tak betul? Kita pun marah. Cocok dalam bank. Mana pergi duit aku kena sedut? Kita pun marah. Orang akan marah bila duit hilang. Anda bayang kalau duit hilang trilion. Duit hilang ratus bilion. Yang bestnya, anda cari maklumat ni, Elon Musk, kawan baik Donald Trump, dah maki Trump balik. Korang boleh bayang tak? Marah sebab duit. George Soros hilang duit berapa ratus bilion. Setiap negara lah hilang. Jadi kat situ saya kata, benda ni jarang berlaku. Last kali mereka kaji kejadian ni berlaku 1929. Dan kali ni dia berlaku. Betul tak? Cuba kira masa 2025 dengan
1929. Cuba tolak. Cuba tolak berapa tahun? 80 tahun lebih plus minus. Betul tak tadi kita bercakap tentang 80 tahun? Boleh bayang tak? Nah, jangan cakap pasal nuklear lah. Lagi pening kalau boleh bercakap pasal nuklear. Kan? Nuklear zaman sekarang ni, setiap nuklear yang ada, tak kisahlah negara Pakistan ke India ke Israel ke Iran ke mana, semua yang ada senjata nuklear ni, bom nuklear, semuanya setiap satu mereka punya tu lebih besar berkali ganda daripada Hiroshima dengan Nagasaki. Kita dah tengok video je Hiroshima Nagasaki, berteruknya. Itu kecil pada sekarang. Itu kecil pada sekarang. Okay? Pada sekarang. Jadi, so malam ni kita buka fikiran supaya apa? Kita sama-sama belajar. Oh, macam tu. Kan? Kita sama-sama belajar. Kita sama-sama sedar, sama-sama belajar, sama-sama tengok. Kan? Apa yang dah berlaku kat dunia. Kan? Macam mana pun kita tetap tawakal pada Allah. Sebelum kita bertawakal, kita kena berusaha. Kita kena ada persiapan. Kan? Bukan nak jadi preppers. Saya bukan suruh besok kamu gali lubang dekat tanah. Okay? Sekurangnya kita nampak. Okay. Something ni. Okay? Kerana? Ya, jangan dibuai mimpi. Jangan dibuai kata orang angan-angan lagi dah. Jangan. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak ada gunanya. Orang kata kan. Anak masih kecil tuan, bukan awak je, anak saya pun kecil. Kita semua orang sama. Tak ada siapa peduli pasal diri kita pun. Tak ada siapa nak ambil peduli aku anak kecil ke, aku punya apa ni, mak ayah aku dah tua ke apa. Tak ada siapa peduli. Ingat dalam jika berlaku, tak ada siapa peduli who are you. Nobody care. Kita nak mengadu ke siapa pun, nobody. Okay? Kucing saya macam mana, macam tu. Tak ada siapa ambil telik. Menyana pasal. Itulah dia fakta kehidupan. Ya? Okay? Naughty jom ni banyak lah tu. Okay, cukup lah kot. Sekarang kau berapa? 2.20. Tadi kita mula pukul 1.30. Cukup tu. Ada apa-apa lagi yang boleh saya bantu saudara-saudari? So persediaan tu, saya kalau nak cari cerita pada cara detail, saya rasa tak perlu. Sebab nanti sebenarnya kita ada MKN, kita ada Majlis Keselamatan Negara yang akan tu, dia ada arahan apa ni, MKN nombor berapa ada. Nanti ikut saja. Daerah buat apa, negeri buat apa. Kalau na'udzubillah min zalik, tercetusnya mana-mana, entah mana buruk yang dekat luar negara ni, diorang macam tu, maka MKN akan bagi tahu rakyat buat ini. Jangan risau sangat. Okay? Jangan risau sangat. Apa yang kamu jaga diri, jaga kesihatan, jaga anak-anak, jangan terlalu leka, jangan terlalu duduk sibuk bergaduh benda-benda bodoh. Start tengok apa yang berlaku. Jadilah orang yang bijak supaya kita memerhati orang. Oh, berlaku kat sini, begitu. Okay. Nampak? Jangan sampai kita tak tahu apa benda berlaku. Kan, kita sibuk dengan urusan kita yang dunia kita yang kecil ni, sampai kita tak tahu langsung, kita jadi katak di bawah tempurung. Okay? Kita jangan jadi katak di bawah tempurung. Katak dulu tak duduk dalam kelompok kita, tak tahu apa benda berlaku kat luar. Ini tujuannya supaya kita saling ingat mengingat. Okay? Sebab benda ni memang satu dunia. Jiran kat sebelah pun, Singapura pun mereka bercakap pasal ini. Banyak orang bercakap. Cuma dalam Malaysia ni, susah nak bercakap. Tak ramai orang nak bercakap bab-bab ni. Nak ingatkan sama-sama kita, bab-bab ni. Kan? Okay? Beres? Jaga kesihatan. Kan? Start buat slow-slow. Start buat pelan-pelan. Oh, begini. Kan? Mesti ada. Okey, contoh sekarang ni mungkin anda terfikir, kawasan ni mana nak cari air? Kalau pipe air tu tak ada air, kat mana aku nak cari air? Pergi kat mana? Ada punca air tak kawasan ni? Ini benda-benda yang tu, makanan, penginapan, tempat tinggal. 3 benda asas. Nak tanya mana?
Kat mana tempat yang boleh buat perigi? Kat mana ada anak sungai yang jenis kalau musim kemarau pun dia tetap mengalir? Kat mana? Ini benda yang kita dah ada, patutnya dah ada dekat otak kita. Ini kata asal. Nanti kita sembang besok lah. Kan? Itu kita sembang besok lah. Mungkin insyaAllah. Besok malam lah kot. Beran. Jadi, santai-santai, relax. Sambil-sambil tu, habis live saya ni, saya dah bagi maklumat-maklumat tadi, anda mula cek apa berlaku kat Ukraine, apa berlaku kat Rusia, apa berlaku kat Europe, apa berlaku kat Afrika sekarang, apa berlaku kat Iran, apa berlaku kat ini, apa berlaku dekat China sekarang, apa berlaku. Jadi kita nampak, oh begitu. Ni dunia ni satu je, kita ada satu je bumi. Okay? Beres? Apa berlaku kat sebelah, ada apa berlaku kat ini. Lari ke Pluto. Sikit lagi 2,000. Ya ke? Okey. Apa 200,000? Biar. Okey. Parang terbang ke apa ke macam-macam lah. Macam mana nak berkomunikasi kalau ni internet kita terganggu sekejap pun kita dah stres, sudah. Macam mana ni? Jadi benda-benda ni kita balik, macam mana aku nak berkomunikasi dengan ni, macam mana aku nak ni ni benda-benda ni, back to basic punya ilmu ni kena balik. Okay? Dia pantau tu semua orang lah, saya tahu, jangan risau buat tu. Kita kena ada asas-asas yang cara makan, cara minum, penginapan, pertahanan, keselamatan. Lepas tu kita hidup dalam community, mesti dah ada dalam community kita. Betul? Mesti ada, okey. Siapa malam ni jadi AJK taman perumahan ke, jadi AJK penduduk, AJK terbuka lah sikit mata malam ni. Okey, betul juga, aku tak pernah tahu dekat aku punya community atau kampung atau taman perumahan aku ni, aku tak pernah tahu siapa yang ada kelebihan-kelebihan sekian-sekian, yang ada kemahiran sekian-sekian, aku tak tahu. Jadi kita dah boleh start dah. Kita boleh start, okey, dia ni boleh buat ini, dia ni boleh buat ini, dia ni boleh buat ini boleh jadi tukang masak, ni dah ada. Data tu yang kita simpan. Okay? Kat 200,000 rajin korang. Ada orang bagi inilah. Apa ni? Treasure box atas ni. Cukup 200 kita boleh lah ni. Perang drone ni perang drone lah, perang nuklear lah, macam-macam. Kalau kita begitu, itu lagi menakutkan. Tapi kita rasa tak payah fikir sejauh tu. Kita fikir takat diri kita, keluarga kita, komuniti kita, dan kita ambil tahu apa yang sedang berlaku di luar pagar negara kita. Itu je. Okay? Itu je. Beran lah? Tak boleh dah ni. Kan? Baca banyak-banyak al-maq surat. Amalkan lepas solat, setiap kali lepas solat. Surah Taubah ayat 128, 129. Boleh lah. Dah boleh lah pelan-pelan. Boleh? Okey, jomlah. Kita rehat. Terima kasih kerana berada dalam live. Jika ada yang baik dalam live ni, semoga dia menjadi manfaat dan rezeki kepada kita semua, kepada yang mendengar, kepada yang meneliti dan membuka mata dan fikiran. Kan? Jika live ini tak ada manfaat, saya minta maaf kerana takat itu sajalah level keilmuan atau pengetahuan saya. Beres? Kirim salam pada keluarga, kirim salam pada kawan-kawan, jaga diri, jaga keselamatan, kan? Jangan ambil berat benda-benda kes-kes remeh-temeh yang tak ada kena-mengena dengan hidup kita, kan? Terus ambil peduli lah benda-benda macam tu. Kita tumpukan benda-benda yang lebih utama, kita punya iman, tauhid, kita punya kehidupan, kan? Persediaan. Okay? Beres? Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih yang tap screen 200,000, terima kasih. Halal dunia akhirat. Pergi kaji, pergi tengok video-video, pergi cari maklumat-maklumat yang saya sampaikan tu, buka fikiran. InsyaAllah.